Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Salam sejahtera kepada semua. Dalam video kali ini, kita akan melihat beberapa berita baik dan perkembangan menarik menjelang Belanjawan 2027 Malaysia. Sudah tentu ramai rakyat sedang menantikan pengumuman kerajaan, terutamanya berkaitan bantuan kewangan, kos sara hidup, STR sara pelajar, keluarga berpendapatan rendah dan golongan yang memerlukan. Persoalannya, apakah berita baik yang mungkin dibawa dalam Belanjawan 2027? Antara perkara yang paling mendapat perhatian ialah sumbangan asasrama atau SARA. Kerajaan sebelum ini telah memperluaskan bantuan SARA kepada golongan yang layak bagi membantu mereka membeli barangan keperluan asas. Menjelang Belanjawan 2027 pula, terdapat petunjuk bahawa kerajaan sedang mempertimbangkan untuk menambah baik dan meningkatkan peruntukan berkaitan SARA. Ini sememangnya satu perkembangan yang menggembirakan kerana kos sara hidup masih menjadi antara kebimbangan utama rakyat. Sekiranya kadar bantuan dapat ditingkatkan, ia sedikit sebanyak dapat membantu keluarga membeli barangan dapur seperti beras, minyak masak, telur, tepung dan keperluan harian yang lain. Namun begitu, kita perlu ingat bahawa jumlah sebenar SARA untuk tahun 2027 masih belum diumumkan secara rasmi. Oleh itu, rakyat dinasihatkan supaya tidak mudah percaya kepada angka atau jumlah bantuan yang tular di media sosial sebelum pengumuman rasmi kerajaan. Selain SARA, STR atau sumbangan tunai rahma yang dijangka terus menjadi antara mekanisme utama bantuan kepada rakyat, kerajaan memberikan perhatian kepada bantuan bersasar supaya peruntukan dapat disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Ini termasuk keluarga berpendapatan rendah, warga emas dan golongan tertentu yang memenuhi syarat ditetapkan. Bagi rakyat yang sedang menunggu berita tentang STR 2027, perkara paling penting ialah memastikan maklumat peribadi, status perkahwinan bilangan anak dan maklumat pendapatan sentiasa dikemas kini melalui saluran rasmi apabila diperlukan. Seterusnya, kita juga mempunyai berita baik untuk golongan pelajar. Antara perkara yang menjadi perhatian ialah usaha membantu pelajar termasuk pelajar tingkatan 6 dan STPM. Terdapat bayangan bahawa bantuan atau allowance untuk pelajar tertentu untuk boleh menjadi antara perkara yang diberi perhatian dalam Belanjawan 2027. Jika benar dilaksanakan, bantuan seperti ini pastinya dapat mengurangkan beban ibu bapa terutamanya bagi keluarga yang mempunyai anak yang masih bersekolah dan perlu menanggung kos pengangkutan makanan, buku serta keperluan pembelajaran. Selain bantuan tunai, kerajaan juga memberi perhatian kepada pendidikan dan sekolah, usaha membaik pulih sekolah daib, menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih baik serta memastikan keperluan guru mencukupi merupakan antara perkara penting yang boleh memberi manfaat kepada generasi akan datang. Bagi ibu bapa, sekolah yang mempunyai kemudahan lebih baik bukan saja memberikan keselesaan kepada anak-anak tetapi juga membantu meningkatkan kualiti pembelajaran mereka. Dalam masa yang sama, aspek kebajikan anggota keselamatan dan pertahanan turut menjadi perhatian. Peningkatan peruntukan pertahanan bukan hanya berkaitan pembelian aset tetapi turut melibatkan kebajikan anggota, kemudahan tempat tinggal, kesihatan dan kemudahan asas. Semua ini menunjukkan bahawa Belanjawan 2027 bukan semata-mata tentang pemberian wang tunai, ia juga berkaitan dengan bagaimana kerajaan membantu rakyat menghadapi kos kehidupan, meningkatkan pendapatan, menyediakan peluang pekerjaan, memperbaiki pendidikan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan awam. Jadi apakah kesimpulannya? Boleh dikatakan bahawa rakyat mempunyai beberapa
perkara untuk dinantikan dalam Belanjawan 2027, khususnya berkaitan SARA STR Bantuan Bersasar Pendidikan, Kebajikan dan Peningkatan Perlindungan Sosial. Tetapi kita perlu bersabar hingga pengumuman rasmi akan dibuat nanti. Jangan terlalu cepat percaya kepada poster atau mesej WhatsApp yang mendakwa jumlah bantuan tertentu sudah disahkan. Jika ada perubahan jumlah STR atau SARA, tarikh pembayaran kategori penerima atau bantuan baru, rujuk pengumuman rasmi kerajaan. Belanjawan 2027 dijangka menjadi antara pengumuman penting yang dinantikan rakyat kerana ia akan memberi gambaran tentang hala tuju bantuan kerajaan dan usaha menangani pesara hidup. Akhir kata, sama-sama kita nantikan pengumuman rasmi Belanjawan 2027. Semoga apa saja yang diumumkan nanti benar-benar dapat memberi manfaat kepada rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah, keluarga yang mempunyai anak, warga emas, pelajar dan mereka yang memerlukan bantuan. Jika anda rasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan kongsikan video ini kepada keluarga dan rakan-rakan supaya lebih ramai mendapat maklumat yang tepat. Terima kasih kerana menonton.